Pernah tak terfikir, siapa sebenarnya Raja Rimba di alam mikro? Bukan singa atau harimau, tapi makhluk yang kita selalu terlepas pandang. Dia bersembunyi di celah daun, sabar menanti mangsa. Dengan mata tajam, dia scan sekeliling. Gerak Gary dia perlahan, tapi jangan tertipu. Di sebalik ketenangan itu, tersimpan rahsia pemburuan paling ganas, tak terjangka kita. Tiba-tiba, satu gerakan kilat, kelajuan dia memang tak masuk akal. Dalam sekelip mata, mangsa dah tak ada harapan. Tengoklah cengkaman tangan dia tu, penuh duri tajam yang takkan bagi peluang langsung untuk lepas. Ini bukan sekadar menangkap, ini persembahan seni mempertahankan diri alam semula jadi yang paling kejam. Mangsa tak sempat pun nak faham apa yang terjadi, terus jadi santapan. Macam mana seekor serangga kecil macam ni boleh jadi pemburu yang begitu cekap? Rahsianya terletak pada anatomi sempurna. Kaki depan dia bukan sekadar kaki, tapi senjata direka khas oleh alam. Setiap inci, setiap sendi, semua berfungsi menjadikan dia jentera pembunuh yang sangat efisien. Ini bukti alam semula jadi memang tak pernah silap dalam mencipta keajaiban yang menakjubkan.